Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak ajar cara untuk guna auto cruise. Jadi untuk setting auto cruise, mula-mula kita kena tekan dulu logo ni, logo cruise. Okay, logo cruise, dia ada keluar logo cruise tu. Untuk set dia, tu ke bawah. Bila turun ke bawah, atas pada cruise ada tulis set dah. Jadi kita boleh lepas dah kaki di minyak. Dia akan ikut kelajuan yang kita setting ni. Dia kena kelajuan lebih pada 40 km sejam ke atas, baru dia boleh setting auto cruise. So kalau kita nak naik kelajuan, kita naik ke atas. Tekan lama, dia akan dia akan laju. Ataupun kalau kita nak slow, kita turun ke bawah. Turun lama. Sebelum ni contoh hari dia setting 90 km sejam. Kita boleh relax kaki. Tapi untuk cancel dia, kita boleh tekan brake. Steering kita kena control. Ataupun kita boleh tekan cancel sini. Tujuan benda ni, auto cruise ni, tujuan dia untuk rehatkan kaki sementara. Bila kita dah jauh ni, kita rasa lenguh-lenguh, kita boleh rehatkan kaki dengan guna auto cruise. Tujuan kedua dia untuk jimat minyak. Bila dia maintain kelajuan tu, dia punya RPM akan maintain juga. So tu tujuan untuk jimat minyak juga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.